the patience. I only feel taking time with other women that ain't me, but I've been refusing applications. Till I got my hands on it, I'ma tell him I'm too for how long. He got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my love and all to this wild fresh faceless. Saya terima nikah Nur Sakinah Hayani binti Aminuddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Hazman ni sebelum dengan Sakinah, sebelum dia couple dengan Sakinah, dengan selepas sama je sebenarnya. Cumanya mungkin selepas ni dia nampak penampilan dia nampak teratur sikit. Lepas tu kalau pergi mana-mana tu sentiasalah dia selfie, update. So bagi tahu dia gimana dengan siapa-siapa. Tapi in terms of berkawan dengan orang lain tu sama je. Dia sentiasalah kawan yang paling baik. Trend single dia non-challenge je. Dia macam ni santai-santai tak kisah sangat. Dia lepas dia dengan Sakinah ni, dia memang caring sikit, nampak macam bapak-bapak sikit. Tell him I'm kind, tell him I got brown eyes and a grown fit. If he doesn't find me now, I'm gonna die alone. So can he? Hurry up, hips. I want it. I'm like a ring, like a diamond ring on my wedding finger. I'm like a big shiny diamond that I can wave around and talk. Ucapan untuk Azman, jaga diri, jaga solat, jaga isteri dengan baik. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Just stay happy, stay peaceful in your marriage. Lepas tu apa-apa communicate first, okay? Yes. Semoga perkahwinan ini dapat mengubahlah hidup mereka berdua menjadi hidup yang lebih bahagia. Jagalah suami baik-baik, jaga rumah tangga baik-baik. So selebihnya tu serah kepada Allah je lah. Semoga ini menjadi akad nikah pertama Datuk Akhir Azman lah. Maksudnya berkekalan lah hingga ke akhir hayat. Tak ada orang kedua apa-apa ni, insyaAllah.